Yeah, cikgu, 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 aku masih ingat waktu dulu. Aku cuma kosong tanpa arah tuju. Kau datang isi satu persatu, huruf jadi kata, kata jadi ilmu. Yeah, cikgu, kau lalui 1000 ragam manusia. Dimarah dimaki tetap kau setia. Suara serak menahan lelah, namun kau terus pikul amanah. Cikgu, tanganmu tabur benih harapan. Dalam diam kau bentuk masa depan. Ilmu kau curah tak pernah hilang, jadi bekal kami teruskan jalan. Cikgu, benar lelahmu tak pernah kau tunjuk. Di depan kami kau tetap teguh. Walau ada yang degil dan kasar, kau sabar mendidik tanpa gentar. Dari tanganmu lahir diriku kini, dari bimbinganmu aku berdiri. Kalau hari ini aku... Cikgu ada tak satu perasaan untuk berhenti jadi guru? Kenapa? Perasaan untuk berhenti jadi guru tu pernah. Pada awal-awal perkhidmatan pernah, sebab cikgu rasa tertekan dengan situasi sekolah dan sikap murid pada masa itu. Tetapi apabila tahun bersilih ganti, tahun ke tahun, masa ke masa, cikgu rasa seronok menjadi seorang guru kerana dapat melahirkan insan-insan yang berjaya. Walaupun ada pelajar cikgu yang kurang berjaya, tetapi dia tetap berjaya dalam hidupnya. Semestinya mendapat 9A itu dikira berjaya. Yang tidak mendapat 9A pun berjaya dari segi apa yang dia usahakan, dapat membanggakan ibu bapa, dapat menjaga ibu bapa semasa tua, itu dah kira berjaya bagi seorang guru. Okey cikgu, kalau cikgu ada nasihat untuk anak murid cikgu nak bagi nasihat apa kepada orang? Nasihat saya ya kepada anak-anak murid sekalian, ya, supaya teruskan berusaha untuk belajar ya. Sebabnya dengan ilmu saja kita boleh mencapai kejayaan dalam hidup. Kita bukannya nak kaya je, kita nak ilmu, itu yang penting. Apa pendapat cikgu tentang sambutan Hari Guru di SMK Mambau? Sambutan Hari Guru di SMK Mambau ni cikgu nampak dia sangat meriah lah. Dia dari dulu hingga sekarang dia tetap meriah. Yang diberi mendapat sokongan yang padu daripada anak-anak murid, dengan cara mereka menghargai guru-guru. So cikgu nampak sangat meriah dan nampaklah keikhlasan anak-anak murid untuk menyambut hari yang istimewa untuk cikgu-cikgu. Hasil didikan yang kau beri, dari budak kosong jadi berisi. Terima kasih takkan